This is week 8 of Talk to My Manager. You cakap tadi macam uncle tu paksa you tau. This is week 8 of Talk to My Manager. So far so good. Saya risaulah sebab dah suku akhir. So kalau tak tahulah, tak boleh cakap dah lah. Sebab saya terlampau stres. Sebab saya takut sebab dah suku akhir. Hopefully saya ke final lah. This week saya jadi presiden. And konsep saya pink presiden gitu. And kita bawa lagu Mua by Dola. So I hope it turns out good. Korang tengok siapa? It's either Dola ke tak tahu. Saya dapat new experience untuk menyanyi and improvement dalam singing, and saya pun baru dapat tahu saya boleh rap melalui pertandingan ini. So it's a new talent that I found. So I harap sambunglah kelebihan saya ni, even though kalau saya tersingkir ke apa. Tapi insyaAllah tidak. Saya just nak ke final. Hello, bersama saya Pabu dalam minggu, sekarang kita dah minggu ke-8 kan? Ya Allah, minggu 8 dah. Alright, this week as usual tema kita ialah fiesta. Very Amara lah kan. Every week dia memang fiesta on the stage. This week saya tak ada. Cabaran this week ialah sebab semua peserta this week akan bawa ramai dancer. Akan ada tarian, akan ada kemeriahan on stage. So itu cabaran untuk macam mana nak jadikan performance Amara lain daripada orang lain. Kita bawakan tema cheerleader. Kita buat konsep Amara for President. Ada cheerleader, ada placard, orang-orang bawa placard nak support Amara. Alhamdulillah dalam masa 2-3 hari kita berjaya buat koreo, dancer dengan Shasha, the best koreo for Amara, Shasha and Nick, and then kita berjaya dapatkan team cheerleader. Hopefully everything goes well. Daripada sound check, rehearsal semua berjalan dengan lancar. Amara pun mood okay. Dia happy sebab lagu ni pun wishlist dia dari awal lah. Minggu ni saya aim again top 3 insyaAllah. Tapi kalau anything happen on stage, saya harap Amara akan be professional, akan lalui dengan okay sahaja insyaAllah. Tak perlu try. Kenapa I bersiap dekat sini? Sebab Amara, dia dah quarter final, dia sangat-sangat nervous. I cakap dia, anak, I dah akan datang macam biasa pukul 5, pukul 6 kan. Dia kata, no mom, I want you. Dia cakap, I nak you hantar pukul 2 petang. I nak you hantar, I nak you ada dengan I. Dia cakap, kan Pabu ada, Daddy ada, Uncle Sammy ada. Dia kata, tak, lain. Dia kata, tak sama, I nak mom. Itu yang I pagi dia buat line masak. Lepas tu teruslah bawa dia berkampung kat sini. Itulah korban demi anak dia. InsyaAllah mudah sukses ke final, insyaAllah, amin. I bersedia. Lagi menunggu, ya, hearing the alarm go off and we're done like. Ini menanti anda sebagai presiden budak-budak bawah 13 tahun. Go now!
for the trap. Ya, saya tak tahu nak apa tapi okeylah, alhamdulillah dengan apa yang dapat kena usahakan, insyaAllah. InsyaAllah top 3 atau ke final. Dad, you did such a good job as my manager. You have the greatest concept, the greatest people, my team yang you create just for me. So I'm so grateful to have a dad like you. So thank you, Dad. I love you. Mwah, 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 mwah. Amara, ingat satu benda Uncle Radin dengan Uncle Nabil buat untuk Amara tau. Bukan untuk your dad. Amara, you go girl, not your dad.